Hello guys, welcome back to my channel. Dah siap-siap. So sekarang kita akan pergi makan breakfast dulu, jom. Ni dia orang buat macam buffet pagi, tapi tak semua benda kita boleh makan lah. Tapi kita boleh makan lah. So kita tengok apa yang ada. Ni ada banchan, kimchi, scrambled egg, sausage, dumpling, soup, sedap. Cereal. Ada rambutan. Ada rambutan guys. Kak Nisa, ada rambutan. Ini teh hoppingnya. Ada scrambled egg, ada banchan, kimchi, nasi. Sebab dia tak letak roti jam. Sebab roti jam takut dia tak halal. So hari ini kita dah hari ketiga. So hari pertama hari yang kita bertolak dan semalam hari yang kedua. So hari ini hari yang ketiga. So hari ini aktiviti agak banyak daripada pagi sampai petang. Hampir 5 ke 6 destinasi. Hari ini dia pakai heat tag kat dalam. Dia pakai dress putih and then dia pakai coat. Trench coat. Tak nak pergi sejuk sebab kat sini dah suhu 12. Semalam pun dia ada terketak-ketak lah. So hari ni insaf dia pakai heat tag. So sekarang ni boleh lepas makan, nak tunggu yang lain datang and then kita boleh bergerak. Okay guys, so sekarang kita dah sampai ke Halasan Mountain. See dekat belakang, kita nak pergi belakang. Ya Allah guys, sumpah sini sejuk gila. Dah pakai heat tag, baju heat tag, seluar heat tag, but still sejuk. So cool, serius sejuk gila tangan. Kita akan start mendaki selama dalam 5 ke 10 minit. Kita tak naik sampai atas pun. And then kita just ambil track yang untuk turis punya, untuk pelancong lah. Kita just akan daki sikit and then dah. Cantik ke Rasa? Cantik. Ya, sejak macam Turki je lah. Oh, Turki macam ni eh? Tepi-tepi ni. Sejuk. Kita turun ke bawah guys. Ke bawah. Cantik. Ini dia orang punya pekerja, I think. Dia orang mengorak abang maskot. Dia orang hiking sini. Cantik guys. Guys, kita di Gunung Halasan. Sumpah sejuk gila tangan. Hidung tadi tiba-tiba bahaya. Tapi serius cantik, dia punya, nampak tak? Dia punya daun dia warna kuning. So nanti dia akan luruh. Dia super cantik semua cantik gila. Dia kalau pandai tengok gambar, semua spot dia OOTD. Ada lagi orang nak atas ni. Macam Abang Askar tadi kan, tapi tak larat nak atas kan. Tak pernah tinggal je. Apa? Guys, kat sini serius cantik. Dia betul-betul nature lah Jeju ni. Kita jalan macam drama Korea. Music. Oppa, hajimang. Okay guys, dia ada benda ni untuk cuci korang punya baju ataupun korang punya kasut. Dia lah air blow gun. So bila korang ambil ni, macam ni, dia ada angin yang kat sini. And then korang just macam tu. And then korang just bersihkan ke ada lebihan daun ke apa-apa ke kan yang terlekat, korang boleh pakai tu. Yes, next station kita dah sampai ke Jusayong Li Cliff.
Cheseongli Cliff. So kat sini ialah bekas letusan gunung berapi yang dulu bila terkena dengan air, dia menyebabkan ada jurang yang warna hitam. Cantik lah. Kat sini ada jual juga. Comel. Uncle bagi tips. Cantik. Okey, kat sini dia tak sejuk macam tadi. Okay, sebab ni dah tengah hari kan. Ini macam relax-relax, ada matahari, panas terik tu terasa. Sejuk dia tak sejuk sangat macam tadi. Okey. Okey guys, korang nampak tak itu jurang? Ini dah cliff dia. Ada lagi lah. Tapi ini salah satunya cliff dia. Bekas letusan yang telah menjadi, orang cakap, jurang. Dia punya tekstur batu dia pun macam batu-batu gunung lava yang lama. Cantik. Ini dia punya layout. So orang datang sini untuk tengok pemandangan dekat tepi ni. Guys, cuba tengok. Diorang kan selalu buat macam batu-batu kan, diorang susun. Nampak tak? Kat situ ada banyak. It's like a traditional from here, I think. Tak diorang tengah buat. Sekarang ni kita nak tengok kedai-kedai yang ada kat sini. Dia ada jual aiskrim, halabong. Dia jual topi-topi souvenir. Ni aiskrim halabong. Nanti ha beli tapoki. 왜? 아직도 그러고 있냐? 아니. Banyak pula tu. Ni 5 won. Beli 5 won. Untuk poki dia. Yeah guys, original from Korea. Macam mana kak, sedap? Aiskrim dia? Sedap kan? Tak manis kan? Dia macam slightly memang rasa orange. Ya. Dah habis. Okay guys, dah kenyang makan topoki. Sedap. Cuma fish cake je tak rasa macam fish cake sangat. Tapi sedap. Banyak 5 won. Boleh makan macam tu ha, boleh makan 2 orang. Ikut kalau nak rasa-rasa, tapi seorang pun okey. Next destination, kita akan pergi tengok waterfall. Dekat sini macam biasa kena beli tiket. Diorang tolong belikan, tour guide tolong belikan. Kita tak tahu berapa. Dia sikit je dalam 20 anak tangga je. Tapi yang ni banyak sih. 199 anak tangga turun dan naik balik. So Turun naik 380. Okay guys, so kat sini selalunya kalau hujan sehari sebelum dia akan dapat waterfall. Tapi sebabkan semalam tak hujan, jadi tak ada waterfall. Oh ni yang kata ayak pergi kalau ada hujan tu. Kalau tak ada kat situ. Tapi semalam tak hujan. So kita nampak macam tasik je lah. Kering je lah. Kalau tak kat situ ada waterfall. Sayangnya sebab tak hujan, so tak nampak lah waterfall tu. Tak ada waterfall. Airnya tak ada untuk turun. Orang yang tak nak mendaki ataupun yang tak boleh nak mendaki ke bawah, nak menurun, yang tak boleh turun kat bawah guna tangga, dia ada lagi satu jalan dekat atas. Tapi kita orang salah yang ni. Sebab yang ni lah, ini tu cantik juga. Sangat nature ya guys. Rasanya adalah air terjun ni. Ini semula jadi. Okay guys, semput. Sebenarnya dia tak ada tinggi sangat. Tinggi je lah. Tapi di atas stamina tak ada. Ya, slow walk je lah. Ni betul-betul terbakar kalori kita ni. Ni ada jabatan. Ada sungai kat bawah. Dekat sana tu ada temple. Tapi kita orang tak pergi sampai sana lah. Saya tanya dekat akak tu tadi. Dia kata dulu macam
ada cerita-cerita dongeng lah. Jabatan ni dia punya ukiran daripada tepi nampak macam seorang puteri. And then cerita dia puteri tu terjun ke dalam sungai. Itu je lah yang saya dapat tahu. Sebab apa dia terjun dia tak tahu. Jangan sampai ke ladang oren. Ni tester. Macam mana cik? Sedap? Manis? Dah try. Ambil makan. Sedap. Dia manis tak masam. Macam sorok. Okey, ni ada matahari tapi suhu dia boleh lah. Tapi sejuk juga. Angin dia sejuk. Wow. Angin dia sejuk. Mana saya nak buang sampah? Buat tak? Wow. Ya, 안녕하세요. 바다입니다. 지금요? 오렌지입니다. 와우! 봐봐, 귀여워. Ini Dia masak. Kali ni kita nak limau. Kita nak potong oren. Oren ke limau tak tahulah. Sama je. Beza dia. Sama je. Sama tak? Cantik tak? So ini yang dah diorang kutip tadi. Sekarang nak try pula kutip. Ambil yang lembut-lembut sikit. Try. Boleh bawa kalau dekat flight. Ambil yang kecil. Apa? Yang kecil sebenarnya yang manis. Ya. So ini oren yang kita akan bawa balik sekejap lagi makan. Oh lah betul lah orang cakap seronok memotong saja, seronok mengetik. Dia seronok petik, bakul dia penuh nanti kan. Begitu. Okay, ini hasil tangkapan. 3 biji dah kutip. 1 biji kan Nisa. Jadi semua yang acik ni tolong. Yeay. Ambil banyak. Balik. Ni 1 kg 1 kg. 1 kilo. Satu bekas kecil 1 kilo diorang kira. Apa tu limau? Limau kau oren ni. Limau kau oren kan sama. Beradik limau dah ni. Siapa pandai Okey. buah? Kau tengah cari saya nak record orang yang cari buah. Tengok ni, datang jauh aku tak kerja tak. Senang dia Kita petik buah sendiri. Besar-besar. Cantik. Yang besar, yang kecil. Keluar mana ni? Bukan. Dah sesat pula. Ni. Sesat sana pula. Inilah halabung tapi tak masak lagi ni. Rasa macam yang ni halabung sebab dia punya ni kan. Dia punya apa? Nampak macam ni. Yang tangerine. Rasanya yang ni orang biasa. Kalau halabung dia ada ni, dia punya bonjol ni. Ada crown dia tu. Tapi ni Tak masak sebenarnya. tak masak. Rasanya kan dia macam limau tak kat sini sebab halabung ni lain. Oren ni lain. Dia rasa yang tadi orang petik tu oren. Sebab halabung ni macam ada atas kepala tu macam ada crown. Tapi kalau yang ni tak tahu. Korang nampak? Oren je. Guys, next kita berhenti makan tengah hari. Kita akan makan mackerel bakar. And dia ada juga seafood soup. Satu soup tu boleh makan 3 ke 4 orang. So Tiha nanti share-share dengan yang lain. Sekarang kita dah sampai dekat restoran ni. Let's go, kita makan tengah hari. So dia ada ketam, dia ada sotong, dia ada kepah, dia ada everything. And then ada mackerel bakar. Mackerel bakar ni dibagi seorang setengah. Dan ada pancai. Dia bagi apron guys. Makan baju tak kotor.
Kita pakai apron ni just makan kan, tak payah basuh pinggan kan. Payah. Lagi tiba pula kan dah pakai apron buat kerja. Tak ada dapur. Ketam tu tak satu je tapi rasa ketam macam masih rich gila. Mackerel. Kita beli macam biar pun. Saya buat sendiri di rumah. Kayu kan. Dia bukan Gula je. Kita guna rice ni. Kimchi dia sedap. Dia tak terlalu masam sangat. Tak masam. Okay, spicy. Oh, you like spicy? Macam lidah. Abalone guys, abalone. Wait ha. So fresh gila abalone dia. Tapi tak kenyang sangat. Okey dah. Okay guys, I dah makan je. Oh sedap gila. Fresh gila. Sekarang ni kita nak kena semayang. Kita naik ke atas dalam bilik yang sama. Kemudian dia buat round solat. So baguslah. Kita baru lepas semayang. Oh ni bagi kita orang pinjam tempat dia dekat tingkat 2 untuk solat. So korang boleh solat kat sini. Toilet dekat depan lah. Yang view dia lepas sini pun wah cantik. Okay, so sekarang ni semua dah semayang. Dah makan, dah semayang. Kita nak turun bawah untuk ke next destination. Let's go. Dulu owner kedai dia sendiri jadi hanyar untuk tangkap ikan semua. So ni lah kedai dia. Seterusnya kita akan ke Oslo Green Tea and Innisfree. So kat sini sebenarnya orang datang untuk dia punya ladang, untuk hunting dia punya green tea matcha. So kita tengok nanti apa yang ada kat sana. Jalan teh. So kita kena minta jalan. Sejuk. Sebab dah petang kan. Kita akan ke Oslo dulu. Sebab kat sini kebanyakannya dia macam jual teh-teh and everything. So kita akan pergi sini dulu. Nanti kita akan cafe hunting dekat Innisfree. Vibe-vibe dia macam nak Cambridge. So kat sini dia adalah museum teh dia. And then di sekitar dia ada jual macam serbuk teh, apa-apa kan. And then dia ada juga lah cafe kat sini. Kita akan tengok dulu macam mana. Ni produk-produk Jeju guys. This is black tea. Cantik. Tea bag dengan loose tea. Loose tea ni maksudnya macam serbuk lah. Tapi kalau tea bag, dia ada dalam ni 10 tea bag. Ni tea bag. Nisa, di saat orang tengok teh, kita dapat Lego. Sebab Lego ni comel-comel. Betul lagi Lego ni comel. Kalisa pegang ni daripada tadi. Buy or not? Habis ni, tak lah. Orang beli teh, kita beli ni. Lego. Tapi cantik. Dia limited edition Sebab tengok tak yang tu, yang ni. Dia boleh buka. Oh, ada granola. Matcha granola cookies. Sounds good. Oh, matcha. Oh, ini pun 5,000 won juga. Ni waffle. Iko. Oh, ni diorang punya hand wash. Samsung bar. Okay guys, so dia ada pusing-pusing. Dia ada beli satu chocolate bar. Sebab yang lain dia tengok, dia check ingredients tak lepas. Dia guna apps. Yang ni, dia haram ingredient. Dia tak ada port, tapi dia ada alkohol. So kena hati-hatilah sebab ada benda kita nampak macam is okay. Sebab kita ingatkan HACCP tu halal. Actually it's not halal. Dia macam strict. Diorang punya rules untuk buat ingredient makanan semua. So dia tak halal. So
Kita kena cari betul-betul yang mana halal. So far kat sini dia tengok yang mana cookies, yang biskut semua tak halal. Mungkin sebab diorang pakai apa-apa kan, kita tak tahu. So jom kita pergi bayar sekarang and then kita pergi ke Innisfree. Orang tu panjang guys. Diorang. Yeay. Dapat satisfied. Okay. Ada lagi tempat nak pergi kan? Alah, ini satu sini je. Tak ada tempat lain dah. Lain-lain nak packing macam mana? Ini kaunter untuk kita bayar produk-produk tadi. Yang sebelah dia ada kafe. Kita kat Innisfree. Kat Innisfree ni ramai orang macam minum kopi-kopi. Dan ada sentang letak gambar. So jom kita tengok apa yang ada. Sini banyak skincare lah. Dia ada banyak produk Innisfree, eye cream, sunscreen, serum, lotion, mist. Dia takkan hunting apa-apa pun dekat Innisfree. So dia nak ambil ni, postcard ni chop. Sebab comel. Ambil satu postcard and then kita akan pilih chop. This is my postcard guys. Bolehlah satu kenangan dekat sini. Kita keluar untuk pergi tengok gambar dekat ladang teh. Sebab dekat Innisfree macam tak banyak sangat pilihan air. Kita orang pun boleh makan tadi. Guys, ni even dekat Canberra Tia nak pergi pun tak dapat pergi tau. Tia dapat ladang teh dekat Korea terus. Okey lah, Tia dapat lah pergi gambar kat sini. Hello. Nak beli aiskrim matcha. Sebab at least boleh try lah kan matcha dekat sini macam mana. It's time for dessert guys. Kita ambil matcha ice cream. Kita nak beli matcha ice cream. Guys, I dapat juga beli ini. Sekarang kita nak kena balik. Let's go. Kita nak kena lintas jalan. Dah seorang je nak jalan kat sini. Tunggulah. Guys, dia rasakan sebenarnya ladang ni kat depan ni tau. Bukan yang tadi. Tapi kita orang dah tak sempat. Nampaknya saya kena macam maduli pergi ke Cameron juga. Kat sini ladang dia. Kita dah tak ada masa. Kita kena balik. Taklah. Okey je. Jadi saya dapat matcha for hari ni, okay. Just a very fun and chill day. So lepas ni kita akan ke Daiso. And then kita akan balik ke hotel untuk berehat macam semalam. Malam ni ialah malam terakhir makan dekat dalam hotel untuk makan malam. Biasa kita akan makan malam dekat luar. So dah. Sekarang kita dah sampai ke next destination iaitu Daiso. So kita tengok apa yang nak. Jangan nak beli glove sebab dia pakai kat sini glove masih tak tahan sejuk. Korang sangat mesra dengan mesra cermin. Semua tempat ada cermin. Saya sebagai seorang perempuan saya memang suka. Terima kasih sangat-sangat. Kita beli ni guys. 2-1. Sebab sejuk gila kat sini. Dia pakai yang glove dia beli hari tu. Dia macam besar dan dia tak boleh touchscreen. Tapi ni boleh touchscreen. Dan ada Indomie guys. Dia teringin nak try yang ni. Tapi itulah. Nanti dia cari lagi search pasal dia. Tak tahulah dia boleh makan ke tak. Okay guys, final destination kita berpatah balik kepada hotel. Finally untuk hari ini kita dah settle. Sekarang kita balik hotel untuk kita makan dinner dekat bilik macam semalam. And then kita dah free and easy. So untuk malam ni kita boleh rehat untuk kali kedua. Untuk hari ni habis. It's a wrap. Kita just nak balik bilik untuk rehat. Wah, ini semua penuh ni, semua penuh. Penuh-penuh tangan. Tak patah balik dah. Banyak oleh-oleh cik. Banyak oleh-oleh. Anak. Tangan penuh. Weh, ini penuh. Nak makan shawarma tadi. Kita makan kat Turki tadi. Dia tak makan shawarma. Itu kena pergi Turki lah. Ini nak adakah sign-sign nak kena pergi Turki? Nampak tak? Kak Nisa ada je tau. Apa je list tu? Nampak tak? Wish. Dia cubalah bila lagi guys. Dah ajak tempat-tempat lain. Ini hasil takapan hari ini. Ini bukan semua Tiha punya. Ini makan Nisa. Tiha punya ada satu. Ada satu.
So kita akan pergi hantar beg dulu dekat atas. Lepas tu kita akan turun ambil makanan. Semalam kata cakap dekat bawah tadi ada siumat. So alah-alah makanan tak sampai lagi. Kita just tengok je dulu apa yang ada kat sini. So far dia macam dekat Malaysia juga. Tapi rate harga tak pasti. Ni kat sini 1,800. 1,800 minyak RM5. Dia betul orang Malaysia kan? Ish, jangan convert. Shh, jangan convert. Shh. Ada susu pisang uyu tu. Kat depan. Guys, Teha nak yang ni. Uyu. Kebanyakannya sama macam Malaysia punya. Cumanya yang ni lah. Kalau dekat Malaysia, dia ada dalam kotak kan. Tapi kat sini, dia macam ni. Itu yang special dia. Ada halabung punya jus juga. 3,000 won. Okay, kita boleh try. Oh my god guys, ada ni. Ni non halal Ni Mongoli. Rice punya wine. Dah saya buat daripada beras. The best part guys. Telur, ada kimchi, damuji. Damuji je 900 won sahaja. Okay guys, total damage untuk malam ni juga. Kita beli banana uyu. Kak Lisa? Ice cream. Tadi scan semua. Yang tadi kita scan semua tak boleh kan. Kebanyakannya walaupun coklat ke nati ke semua tak boleh. Yang ni antara yang okey. Approve. Dia sedap tapi tetap kena tengok. Yang halal je. Halal, okey. Kak Lisa? Sedap banana uyu. Sedap, approve. Okey, Kak Nisa approve maksudnya okey. Kena percaya. Kak Nisanya susah tengok ni nak convince dia betul-betul boleh minum ke tak? Okey. Itu sedap, okey. So kita kena tunggu yang lain. Makanan tak sampai lagi. Guys, kita punya makanan dah sampai dinner. Kita ada banchan macam semalam. Ada fish cutlet. Nampak sedap kan? Nampak sedap. Macam fish and chip. Okay guys, itu je untuk video kali ni. Alhamdulillah Teha dah balik hotel. Dan after this Teha nak makan. Maybe kalau sempat Teha review makan. Ataupun Teha takut jadi macam semalam lepas makan kita orang tidur. So Teha buat outro siap-siap. Alhamdulillah untuk hari ni banyak gila aktiviti Teha buat. And bagi Teha semua enjoy. Esok ada lagi aktiviti. So hari ni Teha nak relax. Malam ni Teha nak rehat berpuas. Okay, so itu je video untuk kali ni. Thank you for watching my video. Jangan lupa untuk like, share and subscribe my video guys. Bye bye guys. See you guys in the next time. Salam daripada Jeju.